Nama tau. Oh, alah Mara. Kenapa kau tangkap? Dia je lah masuk gol. Ha, kalau kau kalah, kau dapat ekstra kerja sekolah. Kau kan suka kerja sekolah. Aku memang suka kerja sekolah. Tapi, aku tak suka main untuk kalah. Cikgu Jenny, boleh tak kalau saya menang, saya tetap dapat kerja sekolah yang 20 muka surat tu? Mestilah boleh. Tapi, kalau kamu kalah, saya tak akan beri kamu kerja sekolah sampai bila-bila. Hah? Tak ada kerja sekolah sampai bila-bila? Jadi, demi kerja sekolah, aku kena menang. Dah sampai! Yeay, saya dapat bola. Bagi sini bola tu, Samad. Jangan harap. Bila masa pula Samad ni hebat main bola sepak? Ini kan bola sepak kertas. Mestilah dia hebat. Berborak dengan pengadil. Foul, kad kuning. Kencangnya bola dia. Woi, turunlah woi. Tak cukup orang ni. Aduh. Penalti. Takkanlah itu penalti ni. Aku tak sengajalah. Peraturan 15/2A. Kalau bola kena muka pengadil, auto penalti. Kacang je ni.